Senyap betul ni. Mana ni? Awal-awal dah senyap ni. Kita tukar tepi sikit lah. Ada yang ketuk ke? Ada yang ketuk ni. Aku baru nak angkat. Hey guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita kat video kali ni. So hari ni macam biasa lah, aku dekat kolam pancing AMJ. Hari ni aku nak try main bottom bertoyol. Lama tak main bottom bertoyol ni. Hari ni aku nak santai-santai je lah main bottom bertoyol. Harap-harap hari ni ada footage yang baik-baik, ada strike yang baik-baik lah So video ni mungkin akan keluar awal bulan puasa kot agaknya lah. Tengok nanti macam mana. Tapi rasanya awal bulan puasa video ni akan keluar. Aku nak mengucapkan dekat korang selamat menjalani ibadah puasa. Kita tengok nanti macam mana hari ni. Tapi sebelum tu mungkin video-video akan datang jadi lambat sikit lah. Sebab bila puasa ni masa terhad nak mancing. Nak mancing malam pun payah agak sebab aku berniaga kan. Tengoklah ada masa nanti aku buat video. So ni kita tak nak buang masa. Kita jumpa kat dalam kolam. Alah, 4 jam. Okay geng. So jomlah kita main bottom bertoyol. Hari ni nak main toyol lah. Lama tak main toyol. Wah, depan ni dah ada pondok. Okey kan. So kita pergi tempat biasa. Try tempat biasa dulu. Kalau tak ada kita pusing. Okey, kita pasang umpan dululah. Biasanya pagi-pagi ni ikan rancak. Kita try lah Harap-harap pagi ni makan lah. Kita try tempat biasa dulu. Kita first drop kat sini je dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah jauh-jauh. So kita tinggalkan dulu. Tali jangan lupa buka bahaya. Belanja dia tali tak apa. Okay, so kita tinggalkan dulu. Tengok macam mana nanti. Kalau ada, okey lah. Pagi ni macam slow sikit setakat sekarang ni baru ada 2 orang je yang dah naik. Yang dekat ujung sana dah naik seekor. Tepi ni dah naik seekor. Yang lain semua masih tunggu lagi lah. Tapi masih macam slow lah pagi ni. Tak tahu, tengah hari kot baru nak ambil. Senyap betul ni. Mana ni? Awal-awal dah senyap ni. Kita tukar tepi sikit lah. Ada yang ketuk ke? Ada yang ketuk ni. Aku baru nak angkat. Strike geng. Tengah gulung nak angkat guys. Dia ambil tengah gulung Alhamdulillah. Tengah gulung dia ambil. Alright geng, strike yang pertama. Alhamdulillah tengah gulung dia ambil. So ni kita jual. Ada gula. Alright geng, kita sambunglah lagi. Cocok kat sini pula. Aku tengah gulung baru cakap nak pindah. Tengah gulung elok dia ambil. Dah macam casting. Casting bottom bertoyol. So ni kita sambung lah lagi. Nampak gaya dia tak bagi pindah tempat ni. Kita try lah lagi sini. Okay, kita sambung baling balik. Tak bagi tukar tempat. Kita stay dulu.
Ambil lah lagi. Jangan diam. Ambil lagi. So ni kita tinggal dulu. Kita tengok macam mana sekejap lagi. Right gang, kita tukar tempat lah. Slow lah. Mana tak ada pergi. Tadi nak pindah tak bagi. Ada ketuk. Lepas tu dah senyap. Tukar tempat ya. Okey, tak perasan pula dia makan. Tengah tengok abang ni ikan. Tengok ikan orang ke sini kena makan. Kejap. Apa ni? Oh, apa ni? MJ ke? MJ. Okay. Alhamdulillah. Oh, ada dua mata lah. Ada dua mata? Haa. Lepas tu. Yang ni kena luar. Yang tu agak dalam tu. Alright gang. Strike yang kedua. Alhamdulillah. Salah janji kau makan. Lapar balik tu. Ni mata aku punya Ni tak tahu tali siapa putus ni. Ada tali orang putus ni. Putus makan dalam pula tu. Dia dah lapar balik tu. Kan mau bening dia tak mau dia. Ya. Alright gang. Strike yang kedua. Alhamdulillah padu dia punya fight. So jom kita carilah lagi. Ada dua mata rupanya dia ni. So jom sambung. Okay guys, kita sambunglah lagi. Aku tak perasan tadi dia ambil sebenarnya. Aku tengah tengok ikan orang, tiba-tiba kena. So kita pacak dulu sini. Kita tengok je lagi. Nasib baik tali aku buka tadi. Kalau tak rasa boleh terbang tu joran. Lari dia laju. So itulah kenapa kena buka tali kalau korang membottom. So kita sambung dia. Macam ada ni. Tengah fokus ni. Ada ke tak ada ni? Fokus ke? Ada ni. Tekan lain tak payahlah. Makan betul-betul. Makan betul-betul. Ada ni. Mana dia pergi? Tak ada. Hilang lah. Dah habis lah. Hilang umpan. Kena bawa botol sendiri lah. Bawa botol sendiri lah dari rumah. Berapa? QR? Tak payah. Oh, thank you.
Ha. Okey, berhati. Baik apa belanja aku udang. So, jom kita try cari lagi selagi ada masa ni. Ada dia bawa lari macam gitu je. Tapi tak lekat. Dia menguji betul lah. So, ni kita cari lagi. Alright gang, kita sambung lagi. Baling tempat yang sama je. Tunggulah kat situ. Letak dulu. Okay. Strike gang. Naik. Siapa? Tali siapa? Alhamdulillah. Okey, strike yang ketiga alhamdulillah. So ni kita jual. Testing lah. Boleh eh? Alright gang. Tak ada lah ni. So kita balik lah. Masa pun dah habis. Kita gerak lah. Masa pun dah habis. Kita balik lah. Ni je lah seko yang tak boleh nak jual. So jom. Oh, agak. Yang pegang saya. Tak apa. Mancing nak video je. Ni kacik Kaci. kan? Ambil abang. Gerak abang. Gerah balik lah. Okay. Sama. So jom geng, kita balik. Aku malas nak bawa balik ikan sebenarnya. Kat rumah tak ada siapa nak makan. Sebab tu biasanya aku jual. Tapi MJ tu tak boleh nak jual sebab dia dah makan dalam. So kita sedekah je lah. Ni kita pergi kaunter, kita ambil duit yang kita dah jual. Alright gang, so tu je lah video kita untuk hari ni. Alhamdulillah ada 3 ekor je yang berjaya naik. Tak tahulah, hari ni boleh katakan kurang ikan kurang makan, kurang aktif. Sebab daripada strike yang pertama dengan strike kedua tu masa dia agak jauh juga baru jumpa strike kan. Strike yang ketiga pun masa lebih kurang dalam 1 jam ke 1 jam 20 minit ke baru jumpa strike. So tak tahu lah, mungkin air baru lagi kan. Sebab minggu lepas masih baru tukar air. Tak tahulah, tengoklah nanti macam mana. Mungkin minggu depan ke lagi 1 minggu ke air dah okey, mungkin lagi gasak kot. So tu je lah video kita untuk hari ni. Jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa tekan like, share, komen dan subscribe. Right? Okay, bye bye.